Ini bukan plastik, padahal rupa macam sama. So ni apa? Ini adalah PHA, singkatan kepada polyhydroxide alkanoates. Bahan yang ada sentuhan serupa dengan plastik, tapi berbeza dengan plastik yang berasal daripada petrochemical yang tak boleh terurai dan bahayakan alam sekitar. PHA adalah satu-satunya pengganti plastik yang betul-betul Mak Saleh panggil marine degradable. Maksudnya penyu tak affected. PHA berasal daripada pokok canola, tumbuhan yang mampu hasilkan efek serupa macam plastik. Sebab tu dia biodegradable, sebab bahan asal dia pun adalah tumbuhan. Asalnya harga PHA 4 kali lagi mahal daripada plastik tradisional. Tapi bila harga minyak naik mendadak, PHA sekarang nampak sebagai suatu pilihan yang terbaik. Tok, betul ke ada satu benda yang paling ditakuti bangsa penyu kadang-kadang lalu kawasan ni? Ya, betul tu. Dan itu adalah plastik. Macam ni kan? Tidak. Ni PHA lah. Dalam air dia akan terurai. Tengok Huya! Huya! Macam tak boleh je. Boleh. Kejap. Oi, sini.